takluk pada satu je syarat. Syaratnya pergi ke kursus 5 tahun. Elok pencen terus dapat. Jadi bagi menambah baik peluang laluan kerja, saya telah minta JPA untuk sediakan laluan kenaikan grade selama dari grade 1 naik ke grade 5. Ini untuk 125 orang pembantu tadbir pengkeranian dan kewangan. Tetapi tertakluk pada satu je syarat. Syaratnya pergi ke kursus 5 tahun. Elok pencen terus dapat. Dah, saya gurau je. Syaratnya iaitu tempoh perkhidmatan kelayakan, kita tengok ada tempoh, dan kita bagi kursus khas yang sesuai. Dan kursus khas itu saya kira dalam sekitar 3 minggu, 2 minggu itu JPE sedang uruskan cadangan ini. Syaratnya itu supaya kita nak pastikan dia ikuti perkembangan kelayakannya, sedikit pendedahan tentang IT, itu saja. Jadi mungkin sekitar 2 minggu atau lebih kurang begitu. Boleh sekitar 2 minggu khusus. Naik pangkat tinggi khusus tak mau, tak payah. Okey, dia angguk 3 kali. Jadi saya ucap tahniah kepada mereka, dan kita cuba jalankan dan laksanakan pada tahun ini juga. Dalam tempoh 6 bulan KSN maklumkan kita boleh selesaikan kursus bagi 125,000 ini, dan supaya kita laksanakan selewat-lewatnya 1 Januari tahun depan kenaikan pangkat ini.